Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana program kita yang berlangsung selama 3 hari 2 malam bersama Camp Wirajaya? Okey, sejujurnya daripada pihak TV Kajang, kami sangat berpuas hati ya. Okey, seperti yang semua tahu, vocational ni pelajar-pelajar dia cergas sikit kan. So bila dia datang sini, saya nampak jurulatih dapat kawal 155 pelajar tu dengan baik lah, dengan pengisian yang bagi saya cukup padat lah untuk diorang bawa pulang dengan sesuatu. So saya memang amat recommend kan dengan Camp Wirajaya ni, dan saya pun tahu diorang ada banyak lagi tempat-tempat lain macam kami di Fortune Valley. InsyaAllah sebabkan kami tengok keberkesanan yang sangat bagus ni, kita nak buat lagi sekali camp kepimpinan pula bulan 9. So apa-apa pun saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada semua fesi, pada Cikgu Malik terutamanya, kerana membantu kami pihak TV Kajang untuk membina karakter pelajar-pelajar kami. Okay, baik, terima kasih. Okay, macam mana program 3 hari 2 malam bersama Camp Wirajaya? Saya rasa best lah. Macam-macam aktiviti yang kami lalui, ada susah, ada senang, ada gembira, ada sedih. Macam mana rasa dan pengalaman program 3 hari 2 malam bersama Camp Wirajaya?